Apa khabar semua? Jadi perlombaan F1 di Red Bull Ring baru saja berakhir. Anda tengok tak race ni? Rasa best ke tidak? Okey, pertama sekali dekat Red Bull Ring punya track ni bagi saya agak kelam kabut sikit sebab ini adalah race yang paling pendek by time. Kalau by distance, paling pendek adalah track Monaco. Tapi by time, masa untuk seorang pemandu tu complete satu lap paling pendek adalah di Red Bull Ring. Anda bayangkan, 1 minit 7 saat saja dah habis satu pusingan. Jadi, number of laps memang banyak, iaitu sebanyak 71 lap. Ada sekali dulu, diorang dapat lengkapkan satu lap di bawah 1 minit. Anda bayangkan, jadi race ni berlaku dengan sangat cepat dan banyak benda yang berlaku. Sampai pening kepala saya waktu racing dibuatnya. Tapi kita mulakan dulu dengan practice. Kalau ikutkan, practice 1, practice 2, practice 3, memang Mercedes sangat dominan. Nampak macam easy win lah untuk Mercedes. Cuma pada qualifying, nampaknya Ferrari memang fight betul-betul lah. Sampailah pada minit terakhir, George Russell dapat juga P1. Itu pun sebenarnya macam nasib baik lah sebab dia ada langgar sikit lampu kuning masa tu sebab Max Verstappen terbabas. Jadi Max Verstappen ni walaupun dia terbabas tapi masa qualifying dia cukup baik untuk dapat P5. Cuma George Russell ni saya rasa agak berdebar sikit lah sebab masa dia dekat hujung-hujung lap tu ada yellow flag yang mana dia kata dia lift. Tapi saya pun tak tahulah, kalau dia lift, takkanlah dia dapat masa selaju tu kan. Tapi tak apa, memang diorang dah investigate, memang sah lah dia punya P1. Pada hari perlumbaan pula, George Russell ni dia punya start tu agak clean walaupun dia terpaksa masuk ke tengah sikit untuk block Leclerc pada masa tu. Tapi di awal-awal perlumbaan ni, saya nampak George Russell agak selesa. Tetapi Ferrari dekat belakang tu, Hamilton dengan Leclerc ni dia berlumba antara satu sama lain. Itu yang memberikan kelebihan kepada George Russell untuk ke depan. Jadi masa tu dia tak ada pressure daripada mana-mana driver. Kimi Antonelli pula entah kenapa dia ada masalah dengan dia punya brake pedal. Katanya brake tu dia pergi jauh sangat sebab dia mengadu brake dia too long. Kemudian engineer dia cakap benda ni berlaku disebabkan ketidakseimbangan temperature di antara tayar-tayar. Kalau Red Bull Ring ni, track dia memang clockwise. Jadi load sebenarnya banyak dekat front left punya tayar. Jadi sebab itulah, bila adanya imbalance dari segi temperature ni, maka ada kesan kepada brake pedal. Dan Kimi Antonelli memang tak suka benda ni. Jadi first corner dengan second corner tak silap saya, dia macam terlajak ke depan tau. Mungkin nak elak Leclerc dekat depan tu, tapi memang ada masalah pada braking dia. Nampak dia tak berapa comfortable di awal perlumbaan. Ini adalah championship leader tau. Jadi bila dia dalam trouble, maka orang lain lah yang akan mendekatkan point dengan dia punya championship points. Dan dia lagi risau sebab sekarang ni Russell berada dekat P1. Tapi di awal-awal racing nampak macam Verstappen lah yang sentiasa ke depan. Orang lain masih lagi kelam kabut tapi Verstappen dah start potong orang. Dan sebenarnya Russell dekat depan memang risau. Tapi yang lebih risau sebenarnya adalah Ferrari sebab dia dekat nombor 2 dan nombor 3. Bukan sekadar dia nak kena potong Russell dekat depan, tapi Antonelli tengah kejar dekat belakang, Max pun tengah kejar dekat belakang. Cuma pada awal-awal nampak pressure tu datang daripada Max sebenarnya sebab Antonelli masih struggle lagi dengan braking dia. Dan memang betul pun, Red Bull pada perlumbaan ni memang ada pace yang sangat hebat. Mungkin boleh challenge Mercedes. Tapi of course lah, dia punya driver satu lagi adalah Hajar. Belum cukup banyak pengalaman lagi. Yang boleh extract power daripada kereta Red Bull ni, kebiasaannya adalah Max Verstappen lah. Untuk McLaren pula, nampak macam boleh lah nak melawan. Tapi sebenarnya tak ada pace juga. Akhirnya nasib baiklah Oscar Piastri dapat juga banyak point dekat P4. Kemudian antara momen yang besar adalah VSC disebabkan Carlos Sainz, dia punya kereta dia rosak, jadi dia terpaksa parking dekat dengan race start. Pada masa tu Antonelli dekat depan tapi dia belum pit. Jadi kalau timing betul, sepatutnya Antonelli boleh take advantage benda ni dan stay di depan. Tapi malangnya masa Sainz punya kereta rosak tu, dengan kata dia dah committed dah untuk masuk ke dalam pit lane. Jadi sebenarnya dia satu lap terawal untuk pit. Kira malang jugalah. Kemudian kalau anda nak tahu, ada sekali lagi virtual safety car. Masa tu ada seorang driver ni dia langgar bolat. Jadi bolat tu pergi dekat tengah track, kena ada virtual safety car. Virtual safety car ni juga berlaku satu lap selepas Antonelli dah masuk. Jadi nak kata betapa malangnya Antonelli ni, 2 kali dia masuk,
2 kalilah lap seterusnya tu ada virtual safety car. Jadi agak rugilah dekat situ. Ferrari walaupun di tempat kedua dan di tempat ketiga pada permulaan perlumbaan, tapi nampak macam Leclerc tu memang dari awal lagi dah struggle. Hamilton pula nampak macam nak melawan, tapi akhirnya struggle juga, tak ada pace. Dan saya rasalah pada lap ke-34 macam tu, dia cuba nak ulangi dia punya move pada race yang sebelum ni, iaitu di Barcelona, yang mana dia masukkan sekejap tayar soft, lepas tu dia pecut, kemudian tukar balik dengan tayar lain. Masa dekat Barcelona tu adalah sedikit nasib baik sebab masa tu ada safety car, tapi nak kata nasib baik pun tak juga, sebab masa tu Ferrari memang ada pace. Cuma race kali ni tak kiralah pakai tayar apa pun, nampak macam tak ada pace untuk fight dekat depan. Tim yang belakang saya tengok Aston Martin sekarang memang sangat struggle. Alonso contohnya, dah lah dekat belakang sekali, kena penalti lagi. Memang saya tak tahulah apa jadi dengan tim ni sekarang ni. Sepatutnya sekarang dia dah ada designer Red Bull tau. Adrian Newey dah masuk ke tim Aston Martin, tapi masih lagi tak tahulah apa yang tak kena dengan kereta dia. Mungkin perlukan masa sedikit lagi. Tapi of course Stroll memang tak patut ada dekat situ, tapi sebab bapak dia punya tim, suka hati dia lah nak buat apa. Itu masalah besar dalam Aston Martin sekarang ni. Tim-tim lain dekat belakang saya tengok tak ada nak fight sangat untuk race kali ni. Dan akhirnya yang dapat podium, P1 adalah Russell, P2 adalah Max Verstappen dan P3 adalah Antonelli. Jadi nampak macam championship tahun ni memang akan dimenangi oleh Mercedes. Itu kalau ikut data yang kita ada sekarang ni lah. Tim lain agak terlambat kalau baru nak mengejar. Cuma sekarang ni championship battle tengah seronok lah, sebab Russell dah mendekatkan dia punya kedudukan dia dengan Antonelli. Dan bila kata Russell ni dah naik balik dekat podium, dekat top spot, maka dia punya confidence dia pun akan bertambah. Antonelli pula nampak macam stres sikit, kereta pun nampak macam tak berapa okey. Tak tahu apa yang benda ni akan buat kepada dia punya confidence level. Kita tengok next race macam mana. Kalau anda penyokong Max Verstappen, saya confirm lah race kali ni anda akan rasa sangat happy. Dan mungkin ini adalah momen yang mana Max Verstappen akan comeback semula. Kereta dia memang tak ada masalah, dia tak mengadu apa-apa pun. Cuma yang hujung je dia cakap tayar dia dah mati, kena tukar tayar yang baru. Itu sahaja. To be honest, race kali ni agak kelang kabut bagi saya sebab terlalu banyak yang berlaku. Kemudian dengan cepatnya race leader ni dah boleh catch dengan back marker. Jadi memang kelang kabut dah, tak tahu nak tengok yang mana satu. Komentator pun dah huru-hara kan. Jadi dia merupakan race yang agak seronok untuk tengok. Saya rasa kalau first timer lah tengok terus race ni memang huru-hara, tak sempat nak ikut. Semasa race pula track ni agak panas, jadi kereta Valtteri Bottas awal-awal lagi brake dia dah terbakar. Tapi yang bestnya, komentator siap mention masa tu, anda rasa dekat Austria ni panas? Mungkin anda tak pernah pergi lagi Malaysia. Dia sebut juga track Sepang. Jadi mungkin track Sepang ni dia punya cabaran dia adalah cuaca yang sangat panas. Apa-apa pun saya harap anda enjoy tengok race F1 ni, dan kita jumpa lagi di race yang akan datang. Assalamualaikum.